welcome back to my channel. So, korang dah tahu vlog kali ni kita nak pergi mana sebab tajuk dekat bawah, kat airport, and tengah tunggu boarding. Pukul 10.40 masuk flight. I know this is gonna be the fun vlog. Let's enjoy my vlog and see you guys in Osaka. Okay, sekarang kita dah dekat flight. Mas bagi headphone, bagi juga selimut. Kita dekat Kansai Airport sekarang. Tengah tunggu bas, and sekarang pukul 7.35. Gosok gigi, bersih-bersihkan muka, siap-siap. Kena lompat. Diorang punya construction tak buat paku. Diorang just cantum pakai kayu je. It's one of unique lah bangunan diorang ni. Matahari panas tapi cuaca sejuk. Dia macam suhu-suhu manja. 14 Celsius dekat sini. Dah macam bangunan universiti. Mana boleh naik train? Saya pernah kerja, saya boleh. Saya kerja ni. We are at Shisenkai. Kita tengah santai je ni. Kejap lagi nak pergi mana pula? Dotonbori. Kat sana lagi best sebab kat sini dia macam biasa-biasa je. Kat sini banyak kedai yang tak halal. So we don't know the ingredients dekat dalam kedai tu kan, sama ada dia guna pork ke atau gelatin pork ke, so we don't know. Muka tengah penat barai. Tadi tiduran flight pun on off. Tak sempat nak tidur. Memang and outfit pun so je, so yeah. By the way, spot dekat sini macam lawa sebab semua kiri kanan tempat odd. Even dia macam old school punya bangunan. So yeah, I like the vibes dekat sini. Dia akan bagi macam collection stamp ni, masukkan kertas. Kita just tekan je.
Dotonbori. So famous one like macam Bukit Bintang lah kalau dekat Malaysia. Dan kita lalu ni sekarang dekat Halal Street. So sini banyak makanan-makanan yang halal dekat sini. So ini semua halal-halal punya makanan. So kalau nak makan ramen ke, wagyu ke, or nak makan burger ke, sini semua Halal Street. Kalau Barney pakai mesti cantik. Oh, comelnya. Empat 48. Sekarang dah dekat malam. Sebab dekat sini malam cepat. Pukul 5 dah start malam. Dia macam dekat Malaysia. Kalau dekat Malaysia pukul 7 dah malam. So sekarang kita orang tengah tunggu makanan dekat kedai Arab. SMR.